Jom kita bongkar satu soalan menarik, adakah chimpanzee sebenarnya saintis? Mungkin bunyi macam pelik kan? Tapi ada penemuan hebat tentang cara chimpanzee berfikir. Fikir macam saintis ni macam jadi detektif. Kena cari bukti untuk buat tekaan yang paling tepat. Jadi, para saintis pun buat satu eksperimen, macam satu game teka-teki dengan hadiah makanan. Okey, pertama makanan disorok bawah satu dari dua cawan. Lepas tu mereka diberi satu clue. Chimpanzee tu cuma perlu teka cawan mana yang ada makanan. Nampak mudah kan? Tapi, kat sinilah plot twist dia. Permainan ni sengaja dibuat jadi mengelirukan sikit. Chimpanzee dapat satu clue. Tiba-tiba, dapat clue kedua yang berlawanan pula. Sekarang chimpanzee tu dalam dilema. Clue mana yang lebih boleh dipercayai agaknya? Ini sebijik macam kerja saintis. Kena timbang antara bukti-bukti untuk cari kebenaran. Jadi, apa hasilnya? Sangat menakjubkan. Kebanyakan masa, chimpanzee buat pilihan yang bijak. Malah, mereka 2 hingga 3 kali lebih cenderung ikut bukti yang lebih kuat. Bijak kan? Kajian saintifik pun mengesahkannya. Chimpanzee ni memang konsisten buat pilihan yang rasional. Maksudnya, chimpanzee pandai timbang bukti dan ubah fikiran. Betul-betul macam saintis.